Baju hujan ni jadi penyelamat andai kata hujan lebat. Ni baju hujan Fordry 06 Premium. Lapisan luar yang kalis air, lapisan dalam material lembut dan selesa. Baju ni ada 5 poket semua. Pertama dekat dalam, 2 kat depan, kanan kiri dan 2 lagi dekat seluar dia. Sekejap lagi saya tunjukkan. Depan ni kan dia ada satu zip jenama YKK Japan yang jenis heavy duty. Itu lancar je sahaja zip dia. Lepas tu velcro boleh lekatkan sampai dekat bahagian collar. Collar ada tambahan strap untuk kita fit kan. Dia punya collar ni tinggi, so nanti korang boleh selip masuk dalam helmet. Banyak reflektor ni daripada dada sampai ke lengan. Lepas tu pergelangan tangan kan, dia buat getah yang lebar, jahitan kemas dan ada tambahan strap si ada logo Fordry. So strap ni kita boleh ketatkan. Ketatkan ikut saiz pergelangan tangan bagi mengelakkan air hujan masuk. Ini dia punya baju korang, smart design. Ni tepi dan ni belakang. Belakang pun banyak reflektor, ada logo Fordry. Kat sini ada ruang udara kanan kiri. Apabila ada ruang udara tu, kita pakai baju hujan dalam tempoh lama tak adalah rasa panas sangat. So korang akan dapat satu set baju, seluar. Seluar ni poket lagi 2. Ni yang poket keempat dan ini poket kelima. Ujung kaki seluar dia ada satu strap untuk kita fit kan. So untuk korang yang mana baju hujan yang lama dah bocor, dah hilang, belum ada lagi baju hujan, boleh grab satu. Standby untuk hari hujan nanti.